Tengah cari sebuah motor super moped yang terbaru, yang nampak sporty. Ini dia. Kita ada, dia beli motor XR 200. Korang tengok lampu dia lain macam design depan dia lawan. Ada winglet lagi guys. Signal tak capang, dia melekat dekat body, nice. Depan datang dengan single disc, 2-port caliper, telescopic fork, engine sekitar 200cc, datang dengan meter digital, sekali sistem keyless, okay. Ni remote dia, and ada charging port sekali, dan yang penting ada tempat letak phone, letak macam ni guys, dan boleh tutup, best kan? Jadi apa pendapat korang pasal motor super moped terbaru daripada dia beli motor ni? Menarik, tetap menarik. Cuba korang komen kat bawah. Boleh anda dia punya design ni. Motor ni ada ABS, ada system clutch. So bagi saya satu tawaran yang menarik pada dia beli motor.